Saya sebelum ini telah membina basikal berkuasa udara ini sebagai projek suka-suka untuk menguji sejauh mana kenderaan berkuasa udara boleh digunakan atau tidak. Ia berfungsi dengan menukar udara termampat kepada gerakan putaran menggunakan silinder pneumatik dan mekanisme engkol ini. Ini kemudian memacu rantai ke roda belakang untuk menolak saya ke hadapan. Dan ia berfungsi dengan agak baik, tetapi terdapat beberapa masalah. Untuk permulaan, gandar engkol utama menggunakan bolt bahu berdiameter 8 mm dan reka bentuknya memerlukan bahagian berulir M6 berada di bawah beban yang tidak mampu menahan separuh tekanan terkadar untuk silinder itu. Saya telah menukarnya kepada bolt bahu 10 mm dan kini bahagian berulir itu tidak lagi berada di bawah beban. Ini bermakna diameter bahagian yang paling nipis telah digandakan dan sepatutnya mampu menahan sepenuhnya daya silinder pada tekanan 100 PSI. Selain itu, untuk kecekapan maksimum, masa injap mesti dioptimumkan supaya tekanan di dalam silinder adalah sama dengan tekanan atmosfera apabila injap exhaust dibuka. Kerana sebarang tekanan berlebihan yang dilepaskan keluar melalui exhaust adalah tenaga yang terbuang, yang sepatutnya boleh digunakan untuk menolak basikal lebih jauh. Untuk melakukan ini, saya sama ada perlu mengubah masa injap bergantung pada tekanan input atau mengawal tekanan input dan menggunakan masa injap yang tetap. Selepas beberapa pertimbangan, saya memutuskan untuk memilih pilihan kedua kerana tekanan input kelihatan sukar untuk diukur semasa basikal sedang berjalan. Saya membuat sistem cam dan suis ini pada engkol untuk memberitahu elektronik bila hendak membuka injap dan ia dioptimumkan untuk beroperasi pada kira-kira 35 hingga 40 PSI. Jadi, mari kita lihat sejauh mana benda ini boleh pergi. Jadi, saya telah isi tangki udara pada 100 PSI dan ia telah dilaraskan turun kepada 40 PSI untuk silinder. Ini sepatutnya memberikan saya tekanan exhaust kira-kira 15 PSI, hampir sama dengan tekanan atmosfera sebanyak mungkin. Jadi, saya harap ini akan menjadi ujian jarak yang baik. Tinggalkan komen di bahagian komen di bawah tentang sejauh mana anda fikir basikal ini boleh pergi. Saya tak rasa ia akan pergi terlalu jauh, tapi itulah yang saya nak uji. Baiklah, mari kita mulakan. Tak kayu. Permulaan yang baik. Jadi sementara saya sedang menguji jarak basikal ini dan anda cuba meneka sejauh mana basikal ini boleh pergi, mari kita lihat beberapa anggaran kasar. Tangki di belakang basikal ini mempunyai kapasiti 24 liter dan diisi sehingga tekanan tolok 100 PSI. Tekanan tolok bermaksud tekanan yang diukur menggunakan tekanan atmosfera sebagai titik rujukan. Jadi pada tekanan tolok 100 PSI, terdapat kira-kira 6.8 atmosfera udara yang boleh dilepaskan dari tangki itu. Ini bermakna tangki itu menyimpan bersamaan dengan 6.8 kali isi padunya pada tekanan atmosfera atau 163.2 liter udara atmosfera. Setiap kali ombo melengkapkan satu kitaran penuh, kira-kira 0.4 liter isi padu diisi dengan udara. Sekarang, bahagian penting yang perlu diberi perhatian di sini ialah tekanan exhaust. Jika udara yang keluar dari exhaust berada pada tekanan 1 atmosfera, setiap kitaran akan menggunakan 0.4 liter daripada jumlah keseluruhan. 163.2 liter memberikan jumlah keseluruhan sebanyak 408 kitaran. Tetapi jika tekanan exhaust berada pada 2 atmosfera, setiap kitaran akan menggunakan 2 kali ganda jumlah udara, secara efektif mengurangkan jarak separuh. Satu perkara terakhir yang perlu dipertimbangkan ialah tekanan minimum yang masih membolehkan basikal bergerak, kerana ia masih memerlukan sedikit daya untuk menolak saya ke hadapan. Saya belum menguji tekanan minimum lagi di atas permukaan rata dengan nisbah sproket baru. Tetapi mari kita tetapkan minimum, katakan 1.5 atmosfera tekanan. Menolak ini daripada anggaran isi padu memberikan kita jumlah keseluruhan sebanyak 127.2 liter udara atmosfera yang boleh dilepaskan keluar melalui exhaust. Membahagikan ini dengan 0.4 memberikan kita anggaran kasar kiraan kitaran sebanyak 318. Sekarang, setiap kitaran ombo menggerakkan basikal sejauh 2.15 meter.
Oleh itu, anggaran jarak kasar boleh dikira sebagai 684 meter. Ya. Itu memang seluruh tangki sudah habis. Kira-kira 18 PSI. Untuk mengukur julatnya, saya menonton semula rakaman dan mengira berapa banyak kitaran yang diselesaikan oleh Ombo dan mendarabkannya dengan jarak yang dilalui setiap kitaran. Memberi jumlah julat sebanyak 640.7 meter yang agak lebih pendek daripada anggaran 684 meter. Bukan itu sahaja, saya juga tidak menggunakan kuasa sepanjang ujian kerana saya akan membiarkan ia meluncur seketika sebelum berpusing balik. Yang bermaksud, silinder itu sebenarnya hanya melengkapkan sejumlah 263 kitaran berkuasa atau 565.5 meter. Ini sama ada menunjukkan bahawa tekanan exhaust sedikit melebihi tekanan atmosfera atau isi padu silinder yang telah mengembang adalah sedikit lebih besar daripada anggaran saya kerana saya tiada cara untuk mengukurnya dengan tepat. Apapun, basikal itu bergerak sejauh 640 meter pada kelajuan yang mungkin setara dengan berjalan kaki. Mari kita lihat sama ada ia boleh pergi lebih laju. Baiklah, jadi ada 100 PSI dalam tangki. Tetapi saya telah buka pengawal tekanan sepenuhnya supaya 100 PSI akan terus masuk ke dalam silinder. Saya tak pasti seberapa laju ini akan pergi, tetapi saya harap ia akan memberikan banyak torque kepada roda belakang. Sebab saya kata saya tak tahu seberapa laju ia akan pergi adalah kerana ada kadar aliran maksimum udara masuk dan keluar dari silinder. Lubang masuk dan exhaust sebenar dalam silinder itu agak kecil. Tapi, kalau saya boleh dapatkan banyak torque ke roda belakang, ia sepatutnya boleh mempercepatkan saya dengan baik. Baiklah, ujian pertama pada 100 PSI. Harap-harap ia tak rosak. Ya, itu dia. Itu memang ada banyak kuasa. Tapi bunyi tekanan exhaust tu memang jelas kedengaran. Ya, tekanan exhaust memang sangat tinggi bila kau jalankan pada tekanan macam ni. Aku tertanya-tanya, berapa banyak tekanan dah turun hanya dari satu pusingan tu? Tekanan dah turun ke 80 PSI. Jom kita buat lagi sekali. Sekarang tekanan dah jadi 80 PSI. Aku hilang banyak tekanan dalam satu pusingan. Ia terlepas daripada aku lagi sekali. Selepas tengok ujian ni pada tekanan yang lebih tinggi, korang mesti tak sabar nak aku uji tangki scuba untuk kekalkan output ni lebih lama. Tapi jom kita buat beberapa ramalan dulu. Pada tekanan bekalan 100 PSI, setiap kitaran menggunakan lebih kurang 1 liter udara pada tekanan atmosfera. Saya dah buat carian dalam talian dan tangki scuba terbesar yang saya jumpa ialah 20 liter dan boleh diisi sehingga 230 bar atau 220 kali tekanan atmosfera. Ini memberikan jumlah keseluruhan sebanyak 4,540 liter udara atmosfera. Membahagikan jumlah ini dengan udara yang diperlukan setiap kitaran dan mendarabkannya dengan jarak yang dilalui setiap kitaran akan memberikan jarak kira-kira 9.5 km atau 5.6 batu. Sekarang ini kedengaran agak baik kan? Tetapi itu bukan keseluruhan ceritanya. Kerana sebuah tangki 20 liter yang dinilai untuk 230 bar bukanlah ringan bila ditimbang dengan berat tangki kosong sebanyak 23 kilogram. Bukan itu sahaja, tetapi udara yang disimpan di dalam pada tekanan tersebut sahaja beratnya kira-kira 5,5 kilogram, menjadikan jumlah berat keseluruhan sebanyak 28.5 kilogram. Jadi ya, saya memang tidak tergesa-gesa untuk membelinya dalam masa terdekat. Ya, memang lebih seronok dengan tekanan tinggi.
Tetapi seperti mana-mana kenderaan, makin besar kuasa yang dihasilkan, makin pendek jaraknya. Sebelum saya tamatkan video ini, saya hanya ingin membuat perbandingan ringkas antara basikal berkuasa udara ini dan basikal elektrik buatan sendiri saya. Tangki udara di belakang basikal berkuasa udara ini seberat kira-kira 10.6 kilogram dan memberi saya jarak sejauh 640 meter. Sekarang, pak bateri, iaitu kotak hitam kecil di sini pada basikal elektrik saya, beratnya sedikit lebih 3 kilogram dan memberi saya jarak apabila menunggang pada kelajuan kira-kira 10 batu sejam. Memberi saya jarak sejauh 38 batu, iaitu hampir 100 kali ganda jarak basikal berkuasa udara ini dengan hanya 1/3 daripada beratnya. Jika saya mempunyai pak bateri yang beratnya sama seperti tangki udara pada basikal berkuasa udara ini, secara teorinya, saya boleh bergerak sejauh 120 batu pada kelajuan 10 batu sejam. Jadi, tangki udara ini tidak akan menggantikan bateri elektrik saya dalam masa terdekat. Selain itu, apabila membandingkan pak bateri dengan tangki skuba terbesar yang saya jumpa, tangki skuba itu hampir 10 kali ganda berat bateri dan hanya memberikan saya kira-kira 1/7 daripada jarak yang boleh dicapai oleh bateri ini. Jadi, saya rasa kenderaan berkuasa udara tidak akan menggantikan semua kenderaan lain kita dalam masa terdekat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton video ini. Saya harap ini memberi anda sedikit gambaran tentang bagaimana kenderaan berkuasa udara mungkin perlu melangkaui undang-undang fizik untuk menjadi berguna. Tapi saya harap ia menghiburkan anda semua. Jika anda suka video ini, sila tekan butang suka. Jika anda baru di saluran saya dan ingin melihat lebih banyak projek serta eksperimen seperti ini, sila tekan butang langgan di bawah. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua penyokong saya kerana menyokong kerja saya dan menjayakan projek-projek seperti ini. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya. Saya juga belum bercakap tentang prestasi basikal elektrik. Jadi saya sudah tahu yang mana satu akan saya tunggang mulai sekarang.